Bagi anda yang sudah menaik taraf lesen motosikal dari kelas B ke kelas B full dan sedang tercari-cari sebuah motor yang sesuai dengan mesra bajet poket serta sebuah motor skuter adventure yang ranggi dan nampak garang, maka video ini sangat sesuai untuk anda tonton. Ini dia skuter terbaru dari SYM iaitu SYM ADX PG 400 yang tampil bergaya, moden, futuristik dan premium. Motor ini memiliki kekuatan enjin 399cc dengan torsi 37 Nm dengan 34 kuasa kuda serta fitur moden seperti kunci pintar dan ABS dual channel serta reka bentuk yang slim memudahkan kita memandu di bandaraya yang sibuk dengan kenderaan lain. Bagi anda yang sedang mencari sebuah skuter adventure yang mesra poket dengan sisi sederhana besar, motor ini sangat sesuai untuk anda. Ia baru saja diluncurkan di Malaysia dengan harga mulai dari RM29,888. Ia hadir dengan 3 variasi pilihan warna iaitu warna grey, dark grey dan putih. Sekarang mari kita lihat apa yang best tentang SYM ADX TG 400 ini. Yang pertama sudah tentu harganya yang mampu milik. Dengan motor berkuasa 400cc, kita boleh dapatkan dengan harga bermula dari RM29,900. Yang kedua, motor ini sudah didatangkan dengan traction control, salah satu teknologi keselamatan dalam dunia permotoran yang mana dia boleh membantu kita mengawal kenderaan ini terutama ketika kita memandu di dalam hujan atau jalan raya yang licin atau basah. Jika dahulu motor 650cc ke atas sahaja boleh menikmati ciri-ciri ini. Yang ketiga, motor skuter ini didatangkan dengan menggunakan transmisi CVT dengan penggerak akhir menggunakan rantai. Walaupun tetap menggunakan V-belt atau belting biasa, namun, penggunaan rantai boleh membantu skuter ini bergerak dengan lebih kuat dan lancar, terutama ketika mendaki bukit yang tinggi. Yang keempat, sistem suspensi fork depan menggunakan upside down fork dan monoshock di bahagian belakang, menjadikan sistem USD fork ini lebih nampak premium dan moden jika dipadankan pada skuter ini. Yang kelima, motor ini juga telah didatangkan dengan sistem ABS dual channel depan dan belakang, iaitu cakra di depan bersaiz 275mm dan belakang bersaiz 233mm. Yang keenam ialah windshield yang dapat diatur secara manual dan boleh diubah sama ada ke atas atau ke bawah. Sesuatu yang menarik juga kerana ada setengah motor windshield tidak boleh bergerak. Yang ketujuh, ruang penyimpanan berkapasiti 32 liter, muatlah sebiji helmet jika diletakkan di dalamnya. Yang ke-8, dengan kapasiti tangki minyak sebesar 13 liter, sudah cukup untuk sebuah motosikal jenis skuter sebegini. Jumlah kapasiti tangki yang sangat ideal untuk pemanduan jarak jauh. Yang ke-9, skrin LED yang lengkap dengan maklumat penting dan kawalan elektronik yang intuitif membuktikan bahawa SYM serius dalam memenuhi kehendak penunggang moden yang menginginkan keselesaan serta teknologi terkini dalam setiap perjalanan. Dan yang ke-10, motor skuter ini sesuai juga untuk digunakan di jalan yang mencabar seperti jalan-jalan off-road dengan rekaan tayar serta handle yang mampu mengawal jika melakukan perjalanan di off-road.
Sebaik saja menunggang ZDX TG400 ini, apa yang langsung terasa adalah keseimbangan yang mantap serta pecutan yang responsif. Jentera ini tidak hanya memberi keyakinan ketika mengambil selekoh tajam, malah sistem ABS pada breknya memberi reaksi yang cepat dan tepat masa melakukan brek kecemasan. Ciri penting untuk sebuah skuter adventure masa kini. Paling menarik, sistem elektronik yang dilengkapi pada ADX TG400 benar-benar mengangkat pengalaman tunggangan ke tahap lebih premium. Dan kesimpulannya ialah dengan rekaan agresif dan slim, ditambah pula dengan ciri-ciri praktikal, ADX TG400 sememangnya bakal menjadi pilihan ideal untuk mereka yang mengidamkan sebuah skuter adventure berkapasiti sederhana, serba boleh untuk kegunaan harian maupun perjalanan jauh. Cuma motor ini agak tinggi sedikit dan tidak sesuai kepada mereka yang rendah.